Kau sebagai rider selesa lah kan kaki letak kat sini kan, flat, besar kan. Yang belakang kaki letak dekat satu footpack tu je kan. So yang ini sebenarnya memang improve banyak dari segi comfort untuk pillion. So nanti kalau korang bawa wife korang pergi ride ke ataupun pergi kerja balik kerja tu kan, kurang sikit lah komplain kaki. Ni korang boleh tengok ni navigation yang baru ni, clear gila. Ini Google Maps tau. Dah tak ada dah nak pakai phone mount ke, nak pakai screen mirror ke, tak ada. Itu tak best. Yang ini best. Dah lah touch screen pula tu. Assalamualaikum, anda sedang menyaksikan Nasi Haris Motovlog. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Kalau sebelum ni aku datang sini kemudian aku review Aveta Marvel 150. Hari ni aku bersama dengan sebuah motor Aveta juga dalam kategori skuter 250 yang aku rasa sangat-sangat popular. Dan walaupun orang dah terima dia dengan baik, rider-rider pun dah ramai pakai, tapi itu tak bermakna Aveta tak perlu improve apa-apa untuk tahun 2026 ni. So untuk video ni aku akan share pasal skuter ni, yang mana aku akan bagi sedikit walk around, kemudian aku akan buat short test ride, dan yang paling penting aku akan tunjukkan satu persatu apa improvement yang dah dibuat untuk version 2 ni. Boleh panggil version 2 lah sebab banyak improvement dia, lebih kurang 10 point. So tak buang masa, inilah dia 2026 Aveta Vanguard V2. Okay, so inilah dia Aveta Vanguard 250 SE yang boleh kita panggil dia V2 lah sebab yang ini dah improve. Dia bukan kejuruteraan cover set. Cover set memang tak banyak beza. So, just nak recap, motor ni aku dah pernah buat review, aku dah pernah completekan 20,000 km test ride apa semua tu. Kalau korang tak tengok lagi video tu, kena tengok lah. Boleh klik kat atas ni. Kemudian korang boleh go through jugalah specs dia. Sebab hari ni aku bukan nak cerita pasal spek dia, walk around detail-detail sangat, tak ada. Sebab kebanyakan benda yang aku tak mention tu memang exactly sama lah. Aku akan fokuskan dekat benda yang dah improve ataupun dah ditukar untuk model tahun 2026 ni. Sedikit run through untuk dia punya specs untuk orang yang tak pernah tahu pasal Aveta Vanguard 250 ni. So engine dia adalah Piaggio base engine yang mana dia liquid cool, single cylinder, 4-stroke, single overhead cam yang menghasilkan lebih kurang 24.8 horsepower dekat 8,500 RPM. So memang dari segi engine sebenarnya memang this is one of the best lah dalam kelas 250. To be exact, sebenarnya dia adalah 244.3 cc dan untuk fuel injection dan ECU dia pakai Bosch. So untuk seat height dia adalah 750 mm dan juga ground clearance kat bawah ni adalah 160 mm dan berat basah untuk motor ni adalah 177 kg sahaja. So kita cepat-cepat je. So dari segi brake, dia menggunakan brake disc depan dan belakang. Untuk depan dia dah pakai macam ni, 4 port radial caliper yang mana depan dan belakang of course ada ABS. Belakang pun brake disc juga, 2 port. Selain daripada ABS, motor ni juga ada TCS iaitu traction control. Ini untuk keselamatan lah, untuk mengelakkan korang sliding ketika hujan, ketika jalan licin lah basically. Untuk tayar, depan 15 inci, belakang 14 inci. Belakang lebih lebar sikit iaitu 140, depan 120. Yang ini semua tak ada perbezaan kalau kita compare dengan Aveta Vanguard yang version sebelum ni. Okay, dari segi suspension, depan dia pakai suspension teleskopik yang biasa tapi dia punya diameter tu agak besar, 37 mm. Dan juga yang belakang dia pakai dual shock yang mana ni dah improve. Sekejap lagi aku bagi tahu apa dia yang improve. Kalau kita compare dengan yang sebelum ni, dia memang dah pakai macam ni. Agak performance jugalah sebab dia dah ada sub tank kat belakang ni yang warna gold tu. Okey, untuk fuel tank, motor ni fuel capacity dia adalah 13 liter. So agak besar lah untuk motor 250, kau boleh jalan jauh lah. Kalau kita tengok benda-benda lain macam contoh dia ada dashcam. Dashcam ni pun position dia dah lain. Sebelum ni dashcam position dia adalah dekat windshield. Sekarang dia dekat body terus. And then korang boleh tengok lampu memang LED, integrated LED signal kat bawah tu. Belakang ni lampu memang nice lah kan. LED, signal pun LED. Okey,
Now, kita pergi kepada benda yang dah improve. 10 key upgrades untuk version 2 ataupun 2026 ni. Okay, yang pertama sekali kita kena on dulu untuk aku tunjuk. Satu meter ni dah lain sikit kan. Tapi tak apa, yang ni dulu. Kita cerita yang depan ni. Windshield yang hitam ni, sekarang dia dah boleh adjust secara automatik dekat sini. So korang tekan je, dah ada naik sendiri. On the go je. Maksudnya korang tengah jalan tak perlu berhenti pun, korang just tekan je. Dan dia punya ketinggian, walaupun of course dia ada satu position yang paling tinggi dan satu position paling rendah, tapi dia punya position tu, tingkatan dia tu sangat halus lah. Maksudnya korang boleh naik sikit je pun boleh, ataupun korang boleh naik lagi sikit, naik sikit, naik sikit, naik sikit. Sebab macam contoh Honda ADV aku kan, walaupun dia adjustable, tapi dia ada dua ketinggian je, iaitu yang paling tinggi, kemudian yang paling rendah. Sebab dia tarik, kemudian dia turunkan macam tu kan. Yang ini korang boleh adjust sikit-sikit macam tu. Bagus dia sebab bila korang bawa, kadang-kadang position paling tinggi, helmet korang akan ditolak ke kiri dan kanan tau. Yang itu disebabkan air buffeting, kalau tak silap aku nama dia. So korang boleh turunkan sikit-sikit, macam ni, sampai rasa tu kurang lah. Okay, so itu yang pertama. Kemudian yang kedua, of course kat depan ni korang boleh nampak memang dah totally lain. Boleh tengok sendiri dia punya grafik semua lain. And satu lagi yang korang kena tahu adalah dia touchscreen. Contohnya tengok aku tekan ni kan, semua touchscreen. Aku boleh tekan setting, the navigation. Ini pun baru. Kejap lagi aku tunjuk. Kemudian kalau korang nak tengok video semua, boleh tengok kat sini je. Tak payah pakai telefon dah. Korang play je, tengok ni gambar ni dan ni gambar kat depan. Ni bukan real time, dia dah record. Kalau nak tengok real time pun boleh, tak ada masalah. Yang ini real time, ada logo record kat tepi tu. Okay, so dia datang dengan banyak feature yang ada dalam TFT 7 inci ni, touchscreen. So yang ketiga, improvement yang dah dibuat adalah controls. Belah kiri dan belah kanan ni dah lain. Nampak lebih premium lah. Kalau korang tengok, of course sebab nak naikkan windscreen apa semua, kena pakai button yang baru lah, yang tak ada sebelum ni dekat version yang lama. Ada button ABS ni, boleh off ABS on the go je. TCS pun boleh off, tak ada masalah. And then korang juga boleh toggle menu dekat sini, control screen ni pakai button dekat sini juga. And then yang belah kanan ni, atas ada hazard light macam biasa. And then yang ini dia dah integrated kill switch dengan start button. So bila berhenti, korang boleh stop. Lepas tu bila nak start, kau tekan bawah, lepas tu boleh start. Macam tu. Nak switch off, tekan bawah atas. Okay, sebenarnya ada improvement yang besar dekat bahagian navigation, tapi nanti masa test ride aku tunjuk. Sekarang aku nak tunjuk yang keempat, iaitu exhaust cover dah baru, yang ini. Kemudian perubahan yang kelima berkaitan dengan maintenance, iaitu cover engine. Walaupun engine ni secara internal dia sama je dengan version yang sebelum ni, sebab engine tu memang dah okey. Cuma Aveta dia dapat komplain lah, bila orang nak buat maintenance, dia susah sikit dengan cover yang lama tu. So untuk cover yang baru ni, korang boleh isi minyak enjin kat sini, so lebih mudah lah. And then airbox ni pun dah lain sebenarnya, macam ada refinement sikit lah bahagian engine ni. Okay, satu lagi improvement yang besar sebenarnya dekat motor ni, tapi korang tak nampak sangat, iaitu footstep. Ini untuk pillion. Kalau korang perasan, pillion footstep ni dia dah tak ada dah yang sebelum ni, yang keluar-keluar tu. Macam tak berapa selesa untuk jalan jauh tau. Sebab kau sebagai rider selesa lah kan, kaki letak kat sini kan, flat, besar kan. Yang belakang kaki letak dekat satu foot peg tu je kan. So yang ini sebenarnya memang improve banyak dari segi comfort untuk pillion. So nanti kalau korang bawa wife korang pergi ride ke, ataupun pergi kerja balik kerja tu kan, kurang sikit lah komplain kaki. Rasa selesa lah. Okay, bercakap pasal bawa wife pergi kerja balik kerja, motor ni juga dah improve satu benda, iaitu under seat storage. Okay, kita buka dulu. Okay, untuk bahagian under seat storage ni, volume dia sama, tapi dia dah improve dari segi layout, dari segi design. So boleh masuk full face helmet. Tu helmet Shoei aku. Jom kita ambil jap. Okay, so ini helmet full face Shoei. Jom kita try. Helmet aku ni dia besar sikit tau. Sebab kalau korang tak tahu, helmet ni dia ada banyak shell size. Aku punya shell size ni XL. Kalau korang pakai size M ke size S ke, probably lagi senang masuk daripada helmet aku. So sekarang kita dah letak kat sini, kita try tutup.
Dah boleh kan. Kalau sebelum ni tak muat ni. Mungkin kalau helmet tu kecil sikit, full face yang kecil ke boleh lah. Tapi yang ini helmet full face size XL yang besar pun dah boleh. Terbaik. Alright. Okay, alang-alang kita dah dekat seat ni. Mungkin korang dah perasan, seat ni adalah seat yang baru. Dia dah design baru. Kalau korang tengok ni, aku tekan ni, dia dah semakin lembut tau. Design baru ni maksudnya dari segi shape dia. Shape dia kat sini dah nampak lebih naik kan. And then dia ada lebih support lah untuk rider. Rider pun rasa lebih selesa. Kemudian dia ada stitching kat sini. Ada bendera Itali. Itu nak tunjukkan sebenarnya motor ni dari segi design, sebenarnya designer dia adalah Italian. Dan ada ciri-ciri Italian design lah dekat Aveta Vanguard 250 ni. Okey, yang ke-9 adalah belakang ni. Tadi kan aku cakap dia ada improvement sikit kan. Sekarang ni absorber ni dengan subtank ni dia dah ada preload adjuster. Benda ni bagus dan penting kalau korang jenis kadang-kadang ada bawa bag ke kan, ada bawa luggage, ada bawa box kan, kadang-kadang ada bawa pillion. So boleh adjust lah. Bila bawa seorang, korang nak lembut sikit, korang pusing ni letak kepada preload yang lembut. Kemudian bila bawa pillion, korang pusing balik, bagi dia keras sikit supaya balance motor tu dia tak adalah mendongak depan tu kan, dah jadi macam easy rider pula kan. Dari segi handling semua akan improve lah disebabkan preload adjuster ni je. Selain daripada tu, yang ke-10 sebenarnya aku dah mention dah tadi, iaitu depan ni ada button ABS dengan traction control ni kan. ABS dengan traction control ni boleh dipadamkan. Seperti mana kita tahu Aveta Vanguard 250 ni dia ada ciri-ciri adventure, yang mana kalau korang masuk off-road, korang lalu dekat kawasan-kawasan yang kau perlu slide-slide sikit untuk kontrol motor ni, korang boleh off lah ABS dengan traction control tu. So now jom lah kita naik atas motor pula. Okay, so ini adalah hari seterusnya, yang mana sepatutnya aku sambung je video tadi kan, terus sambung test ride, tapi disebabkan aku terlupa untuk bawa ni benda ni, aku punya mounting untuk action camera ni, jadi aku terpaksa sambung pada hari seterusnya. So now kita start kita punya test ride. Tapi sebelum tu aku nak tunjuk ni dulu. So kita on dulu, dan kita boleh nampak ada logo Aveta dekat situ. So sebenarnya interface ni memang semua dah baru, dan benda ni adalah touchscreen. Contohnya aku dah pakai glove sekarang kan, aku boleh tekan kat sini. Nampak? Kemudian kat sini ada setting, ABS switch, ada macam-macam lah. Oh, motor ni ada TPMS the usual stuff lah. Maksudnya korang boleh check pressure tayar dan juga suhu tayar. So macam-macam lah ada kat sini kan. Tapi yang aku nak fokus adalah yang ini. Dia punya navigation system dah baru. Sekejap aku pasang kamera ni dekat helmet. Alright. Okay, first kali untuk kau connect kau punya telefon dengan meter ni adalah dengan menggunakan apps EY Link. So aku dah install. Kemudian dekat apps ni dia ada tulis scan QR code. So korang boleh tekan dekat sini, ada keluar QR code, scan QR code. Okay, selepas korang connect je, dia terus keluar screen macam ni. Ni yang menarik dia, sebab untuk navigation system dia pakai Google Maps. Sama macam Nova 250 lah. Tapi pada aku, untuk interface dia, aku rasa yang ini lebih baik, sebab dia memang betul-betul full screen. Memang nampak clear gila. So untuk guna dia kat sini, korang boleh ambil telefon korang, tekan kat sini search address. Contohnya kalau macam sekarang aku nak pergi ke HQ Aveta, so aku tekan je Aveta Global Marketing. Dari sini 30 minit, start navigation. And then dia terus keluar kat sini. Nampak? Memang nice gila lah kan. Memang senang gila nak pakai, dan aku tak perlu macam biar telefon ni mount kat sini ke, tak perlu. So bila navigation dah aktif macam ni, aku boleh tekan lock screen dan aku simpan je lah telefon aku. So sekarang bismillah, kita start kita punya test ride. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. So sekarang ni tengah hujan sebenarnya. Which is bagus jugalah, sebab bila hujan aku dapatlah test ABS apa semua kan, traction control kan. Okay, test ride ni kira yang simple gila lah, sebab motor ni pun bukan 100% baru. Ush, pakai lebat hujan. Yang mana kalau dari segi enjin ni memang aku rasa tak ada masalah lah. Kalau dikekalkan macam ni pun bagus, sebab parts untuk enjin ni kita tahu memang ada, available je dekat market. And then dari segi suspension, aku notice, aku rasa suspension ni lebih firm sikit daripada yang sebelum ni. Maksud firm tu dia lebih keras lah, lebih stiff lah. Tapi sekarang ni bukanlah setting yang paling lembut, jadi aku boleh lembutkan lagi untuk aku sesuaikan dengan aku punya cara aku ride lah. Dan juga situasi aku bawa ni, iaitu aku bawa single rider, tak ada bawa pillion ataupun bawa barang. So suspension
suspension yang belakang ni pada pendapat aku positif, bagus. Sebab bila korang bawa pillion ataupun bila korang bawa barang, kalau korang ride jauh ke apa ke, korang boleh sesuaikan dengan situasi korang. Maksudnya korang boleh keraskan lagi, motor akan jadi lebih balance. Dari segi lain-lain aku tak banyak benda lah aku nak komen. Aku straight away bagi conclusion je lah. Okay, conclusion first kali dari segi comfort memang dah improve dengan adanya windscreen yang korang boleh adjust menggunakan jari je. Nampak? Menggunakan hujung jari saja. And then seat pun dah lembut. And then untuk pillion pula ada footrest yang kira macam dah macam floorboard jugalah kan. Memang improve lah dari segi comfort. Dari segi practicality pun aku rasa dah improve disebabkan helmet yang besar, helmet full face macam Xiaomi Z8 aku ni pun boleh masuk dekat bawah seat. Tested. Lepas tu dengan ada navigation terbaik macam ni kan, memang nice gila. Selain daripada dia ada dua poket yang besar ni yang ada kat depan ni, dan dari segi ease of use sebab motor ni sendiri pun tak terlalu besar untuk kategori 250, jadi aku rasa memang dari segi practicality pun dah improve, bagus. Selain daripada tu aku rasa motor ni dah semakin rasa premium tau. Disebabkan adanya feature-feature elektronik macam adjustable windscreen dan button switches pun dah macam semakin nice lah kan, dah improve. Dia dah rasa semakin premium lah. Dan dari segi rupa, dari segi luar aku rasa tak banyak beza dengan yang sebelum ni. Cuma kalau compare dengan yang masa awal-awal diorang introduce model ni, keluar dua warna je. Dan dua-dua warna tu walaupun cantik, tapi dua-dua matte. Matte ni banyak orang cakap susah jaga lah. Bila nak basuh tu kadang-kadang kedai selamba je polish kan. So tak semua orang suka lah sebenarnya matte ni, walaupun dia cantik. Tapi selepas tu dah ada keluar yang glossy juga. Untuk yang baru ni ada warna gold macam ni. So aku rasa dari segi rupa tu kira dah improve jugalah dengan adanya lebih pilihan. So aku highly recommend korang untuk tengok balik video-video aku dengan motor Aveta Vanguard ni, termasuklah yang misi 20,000 km tu yang aku dah completekan tu, supaya korang boleh lebih kenal lah motor ni. Dan korang boleh nampak perbezaan antara yang V1 dengan yang V2 yang ada sekarang untuk tahun 2026 ni. Dari segi harga aku rasa tak ada perubahan kot kan. Aku tulis lah harga dia dekat bawah ni. Dan kalau korang ada soalan, korang boleh tulis kat bawah. Kita jumpa pada video seterusnya. Seperti biasa, jangan lupa like video ni, share dan subscribe. Assalamualaikum.